Ok guys, so aku akan tunjukkan kampung macam mana cara nak ganti tali rada ni lah. Tali nak jack rada ni kan, kalau dia putus kan. So macam aku punya ni dah lama pakai, dah putus. So jom, tanpa buang masa aku akan tunjuk lah macam mana cara nak buat lah. So first of all, hampa kena ada tali. Tak kisah tali pun, yang ni aku beli kat hardware je. Ukuran panjang dalam 2 ke 3 meter lah. Alright, 2 ke 3 meter. Lepas tu kita ada besi ni. Okay, kita ada besi dawai lah, dawai. Ok, lepas tu part yang paling penting kita kena buka adalah kat sini ni lah. So ini yang kena buka dah. Buka ni, cabut. So aku dah cabut dah kan. So secara teori dia, kita akan masuk kat sini. Kita tarik, kita tolak bagi dia tu masuk ke sini lah. And then kita akan pakai besi ni, dawai ni, untuk kita tarik dah. Lepas kita tarik sini, kita akan jolok pada sini pula untuk tarik dia ke sini lah. Ok, so dah masuk. So bila dah masuk, kita just tolak. Tapi sambil tolak tu, kita kena sengitkan kayak ke belah sini lah. Ok, kita dah sengitkan kayak, kita akan tolak lah. Tolak sampai panjang yang kita rasa dah boleh sampai ke situ. Ok, so dah dapat tarik ni. Ok, jadi kita keluarkan dulu. Tarik dulu. Lepas tu kita akan jolok dawai ni daripada sini pula lah. Daripada sini untuk masuk tembus ke sini. Ok, nampak dah dapat kan dawai ni. Jadi kita akan tarik tali ni ke sini lah. Ok, jom. Ok, so dah dapat. Macam tu je cara nak keluarkan, nak tukar tali ya. So jom aku akan pasang semuanya sekali lah. Ok, so selesai dah geng. Aku pasang. So sebenarnya tali ni dah agak licin lah kan. Dia tak berapa nak grip. Yang ni aku beli kat kedai hardware je lah. Sepatutnya tali dia tu dia macam lembut sikit supaya dia boleh grip dekat sini ni. Yang ni dia macam agak licin lagi lah. Ok, so dia tak betul-betul grip lah sini kan. Tapi ok, berfungsi dengan baik lah. Alright, so macam boleh tengok, boleh naik, boleh turun. Ok, so itu saja. Mantap.